Aku hampir-hampir ke Gong Datuk untuk mencarimu. Kalaulah petang ni aku tak bertemu denganmu. Aku telah kecewa sama sekali. Aku ingat engkau kesiam melepaskan dirimu tanpa memberitahuku untuk mengikut jejak engkau besar dah Haji Said. Aku tidak akan meninggalkan kau. Tapi telah lama engkau menghilang awang. Ke mana? Aku dijeram gelungsur bersama bapa angkatku. Aku melepaskan lelah. Aku bertanyamu, siapa yang ke Bukit Berbau, ke Gunung Timur, selain dari Bukit Awang dan Serigi? Kau tak ke rumah Pak Nik Ahmad ke? Apakah rencana yang mesti kita lakukan untuk membuktikan bahawa kita masih meneruskan perjuangan ini? Kita serang semula askar-askar sepoi itu, seperti yang kita telah lakukan dulu. Itu tidak mungkin. Mereka tidak berjalan lagi seperti itu. Mereka sudah lebih awas dan berjaga-jaga sejak kejadian dulu. Kita berusaha mencari mereka, seperti mereka mencari kita dahulu. Kalau dapat salib pun, cukup. Tetapi kita tidak hendak setakat itu sahaja. Kita mahu kejayaan. Tapi, kau kena tahu Ali, kita sekarang adalah sisa daripada kegagalan dalam pertempuran di batas besar. Bukan seperti dulu lagi. Sebab itu, kita bergerak seperti ini juga. Sebagai seorang-seorang. Kita mesti memusnahkan sesuatu. Sekurang-kurangnya, kita mesti bakar rumah Pasong. Kau benar Ali, kau memang sahabatku. Kau mesti jadi perempuan. Saleh telah sanggup jadi suamimu. Hah? Saleh? Ya, Saleh yang kau temui. Dia kan bersama kita. Aku telah bercakap dengannya. Kau layak jadi perempuan. Siapa sangka rupa kau, Saleh tidak menimbulkan syak apa-apa pun.